persoalan seperti ini tidak boleh diumumkan, kerana ada masyarakat, ada manusia yang belum memahami apa yang kita perbahaskan, kerana disangkanya ini menentang pemerintah. Sebenarnya Ahlus Sunnati wal Jamaah orang yang memberi ketaatan kepada pemerintah. Alaikum bis-sam'i wat ta'ah. Tetaplah kamu dengan dengar dan taat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, isma'u wa ati'u li ulil amri minkum walau daraba dhahrakum walau akhadha malakum. Dengar dan taatlah kalian kepada pemerintah kalian, walaupun mereka ini memukul belakang-belakang kalian dan mengambil harta benda kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia tidak sabar untuk memberi teguran, pembetulan dan sebagainya. Pembetulan terhadap kesilapan dan kesalahan pemerintah bukan di khalayak ramai. Ini satu kesilapan manusia. Pembetulan dan kesalahan pemerintah yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang tangan mereka dan bersendirianlah dengan mereka. Sekiranya mereka menerima nasihat kamu, maka alhamdulillah. Sekiranya mereka tidak menerima, kamu telah melaksanakan tanggungjawab kamu. Maka medan ini bukan tempatnya untuk mengkritik. Medan ini bukan tempatnya untuk kita menyatakan sesuatu yang boleh menyebabkan fitnah tersebar. Wallahu a'lam. Itu komentar. Ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon beri kami nasihat berkenaan dengan keindahan Islam agar keimanan dan kecintaan kami kepada Islam semakin kuat, terutama bagi kami yang seorang mu'allaf baru memeluk Islam. Saya tak mau panjang-panjang kerana ada lagi banyak. Saya nasihatkan kepada saudara yang bertanya ini, beli ataupun cari kajian yang dibentangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas tentang indahnya Islam. Cukup menarik kajian tersebut. Cari, dan saya rasakan Pak Zain pun di sini pun mungkin ada, insya-Allah, atau boleh didownload daripada internet dan sebagainya. Cukup bagus, boleh mendapatkan kepada kita gambaran umum tentang keindahan Islam, dan insya-Allah boleh mendidik kita mencintai Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang berdakwah supaya dakwah diterima, dia mengatakan saya bukan salafi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salafi seperti mana yang kita sebutkan tadi. Syekh Salim, kita tak sempat habiskan kitab ini. Di bab-bab yang terakhir, beliau menyatakan beberapa cabaran yang dihadapi oleh manhaj salafi. Ada salafi yang dinamakan salafi haraki, ada salafi ini, ada salafi ini, ada salafi ini, dan pelbagai salafi yang dinamakan. Ini sebenarnya pada nama. Ia kembali kepada manhaj dan apa yang kita bawa. Kita sebenarnya memang kita bukan salafi dari sudut zaman. Benar, kita boleh katakan sedemikian. Aku bukan salafi, iya benar. Salafi para sahabat, salafi Rasul sallallahu alaihi wasallam, salafi itu tabi'in, salafi itu tabi'ut tabi'in. Aku bukan. Aku pengikut saja. Kita bukan, perkataan ini dalam rangka kita menyampaikan dakwah, metode kita, metodologi kita. Kerana sebahagian daripada manusia mereka allergic dengan perkataan-perkataan. Salafi, oh enggak boleh ini. As-Sunnah, oh tidak boleh. Al-Albani, oh tidak boleh. Ada seperti itu. Jadi bagaimana kita ketengahkan? Apa ada pada nama Kerajaan Arab Saudi menyebarkan buku penulisan Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah berapa lama mereka sebarkan, mereka perhatikan bahawasanya manusia sensitif dengan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mereka tukar Muhammad At-Tamimi, Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi. Semua baca, tidak ada apa-apa, kitab ini bagus. Sedangkan pengarangnya Muhammad bin Abdul Wahab. Metode, cara dalam kita berdakwah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ada masalah lagi?
5 minit ya. Ini semua yang panjang-panjang ini. Subhanallah. Satu tulisannya saya tidak faham, minta maaf ya. Bismillah. Ustaz, mohon penjelasan tentang peristiwa Tha'labah yang tadi dikatakan sebagai peristiwa bohong, padahal selama ini beberapa asatiz yang kita atas kita sering menyampaikan hadis ini, sehingga kita sudah menganggap hadis ini benar. Ya, hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian jelas. Adapun penilaian penjelasan secara sanadnya kesemuanya, Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali ada menyatakan, ada mengarang buku yang khusus tentang pembatalan ataupun pemalsuan hadis Tha'labah ibn Hatib. Cerita ini mungkar dari beberapa sudut. Dari sudut jalan sanadnya yang mungkin tidak berkesempatan untuk kita bahaskan di sini, dan juga matannya yang tersendiri. Dan juga mungkar, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala, taubat ini milik siapa? Milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala? Milik Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim meminta ampun untuk bapa saudaranya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah berhak memberinya. Jadi taubat adalah milik Allah, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima taubat? Allah yang menerima atau menolak taubat seseorang. Bahkan seorang lelaki yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Dan yang terakhir ditanya dia, apakah aku boleh bertaubat? Oh tidak, taubatmu tidak diterima lagi seperti ini. Dibunuhnya yang ke-100. Kemudian bila bertemu dengan seorang lelaki, kata lelaki ini, di sana ada tempat untuk kamu bertaubat. Ada orang yang boleh memberikan kepada kamu jalan yang benar. Dia pun bermusafir di pertengahan jalan, dengan kehendak Allah dimatikan, dia dicabut nyawanya. Datang malaikat syurga dan neraka merebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tempatkan dia di syurga. Seorang lelaki juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana dia seolah-olah menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menolak kekuasaan Allah apabila pesannya sebelum kematiannya, apabila aku mati, bakar mayatku, bakarkanlah jasadku dan buangkan debunya di daratan separuh dan di lautan separuh, supaya aku tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana takutnya kepada Allah. Tetapi apabila selepas kematiannya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semula, menghubungkan semula. Allah bertanya kepada dia, mengapa kamu lakukan perkara seperti itu ya Allah? Aku lakukan ini kerana takut padamu. Allah ampunkan dia. Menerima atau menolak pengampunan milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis ini mengatakan Nabi tidak menerima taubat, Abu Bakar tidak menerima taubat, Umar tidak menerima taubat, Utsman tidak menerima taubat, Ali tidak menerima taubat. Satu pembohongan. Itu dari sudut nakarah, mungkar yang wujud pada matan hadis tersebut. Dan banyak lagi yang dibahaskan oleh para ulama tentang kedudukan hadis ini. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup dulu setakat itu. Moga-moga apa yang kita dapat pada hari ini dapat sama-sama kita manfaatkan, praktikkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Terkurang, gurauan dan sebagainya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara daripada Radio Hang, pendengar-pendengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.